Bos, perabot lama yang dah tak pakai ni nak buang kat mana? Banyaknya. Semua dah penat angkat barang ke ofis baru. Macam mana ni? Jangan risau. Kalau korang nak tahu, Delori ni dah ada sediakan disposal service dah. Kat mana Delori ni akan angkut perabot atau barang-barang lama ke tempat disposal berdekatan. Cara nak book? Senang je. Download apps Delori di App Store dan daftar je akaun korang. Tekan butang disposal dan pilih antara full truck load service atau disposal by item. Kalau barang korang banyak sangat-sangat, pilih full truck load service sebab package ni dah include service manpower sekali. Pilih tarikh dan masa bila korang nak buang perabot korang tu. Masukkan alamat pickup dan jangan lupa masukkan sekali details alamat dan kontak korang. Seterusnya, korang boleh pilih antara lori 1 tan atau 3 tan. Untuk memudahkan urusan disposal, korang boleh je tinggalkan note atau ambil gambar barang yang nak dibuang. Lepas dah bayar, korang tunggu je, nanti Delori akan bagi details driver yang akan buangkan barang korang. Senang je kan? Kalau nak buang barang tapi barang tu tak banyak, boleh ke? Mestilah boleh. Follow, like dan komen kalau nak tahu cara lain untuk dispose barang korang.